Orang menari, kita menari. Yang buat tu pun tak tahu seronok. Satu hospital buat, satu rumah buat, satu keturunan saudara mara buat. Bila tanya kenapa buat, tahu. Nabi sebut sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak. Kata para ulama, itu bermaksud orang bukan Islam buat benda yang tak masuk akal, semua tiru. Jadi dah hari ni. Jadi semua tiru, semua nak tiru. Ada matlamat, tak ada matlamat, ada manfaat, tak ada manfaat, rugi duit, tak rugi duit. Yang penting trending. Kita tahu Nabi sebut hadis ni, Nabi kata ini tanda dunia semakin dekat dengan kiamat. Kita perhati hadis ni yang Nabi sebut, betul ya Rasulullah. Kami tengok rakan-rakan kami di tempat kerja, kami tengok saudara mara kami dalam ahli keluarga, kami tengok jiran-jiran kami. Memang begini keadaan kami pada hari ini.